Saya nak cakap sesuatu yang mungkin ramai orang tak sangka. Bukan semua keradangan itu berbahaya. Sebenarnya, tanpa keradangan, luka kita tidak akan sembuh. Badan tidak akan mampu melawankan jangkitan kuman juga. Keradangan sebenarnya ialah satu sistem pertahanan semula jadi badan kita. Masalahnya bukan keradangan, tetapi ialah apabila keradangan itu tidak pernah betul-betul berhenti. Ia terus berlaku hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, tanpa rasa sakit yang jelas, tanpa kita sedar. Keadaan ini kita panggilkan dia sebagai chronic inflammations ataupun keradangan yang kronik. Gajah menunjukkan ia berkaitan rapat dengan pelbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, fatty liver, obesity dan banyak lagi penyakit kronik. Persoalannya, kenapa keradangan ini boleh berterusan begitu lama?